Alright, alhamdulillah setakat ni dulu. Sambung next. Okey, nak buka kompresor ni kita kena ni lah, ni CVC Storm kena buka pipe ni kita buka tapak ni satu, dua, belakang ni tiga, bawah ni tu bawah tu dengan sebelah ni ada 4 batting kena buka lah, batting lagi ada atas, batting daripada atas ni longgarkan dulu ni longgarkan dia ni, tensioner dia lah, kita kendurkan batting ni, kendur. Alright, bagi saya buka dulu. Alright, saya dah buka semua dah, kaki dia, skru dia tengok saya keluarkan lah, saya dah jatuhkan bawah ni, kita akan keluarkannya lah, agak sikit lah sebab dia besar kompresor ni. Pipe ni letak atas, sikit atas, kita ambil keluarkan ni. Oh, berat, berat ni, kena 2 tangan katanya, kompresor ni berat. Sekejap saya keluarkan, saya keluarkan dulu, sekejap. Okey, alhamdulillah dah keluar dah. Ni dah kompresor dia. Dan yang besar itulah, saya dah tambah minyak tadi, tapi tak apalah, kita pusing. Tak sedap bunyi dia, macam tak smooth. Okey, tak apalah, kita akan keluarkan je lah, tukar baru je lah. Alright, alhamdulillah. Ni tak nampak je kan, discharge function, itulah masuk keluar. Alright, alhamdulillah. Next kita akan order baru, yang ini kita buat spare part. Alright, okey, saya keluarkan minyak, sistem dah hitam, kompresor dia dah lurus, memang dah makan lah. Sistem tak tahu sama ada sistem mesti semua hitam, jadi saya akan kena tukar lah. Pipe akan cuci, kondenser, cooling coil kena buka, kena cuci balik. Nak masuk kompresor baru. Kalau pakai kompresor baru, pipe semua tak cuci, kondenser tak tukar, tak cuci, tak passing balik, akan jadi balik macam ni lah. Nampak hitam nampak. Ok, alright, kita akan cari lah, kita cuci balik semua, kena buka sistem dia. Alright, alhamdulillah. Ni saya nak buka kondenser lah, kondenser ni nak tukar baru lah, sebab yang ni kotor, sistem hitam. Kena ni lah, kita kena buka kipas ni, buka bracket ni, kena buka tangki ni, kena buka ni bracket ni, dua ni kena buka, kabel ni selak sikit, pipe buka, selak tangki ni ke sana, ke belakang. Sekejap saya akan buka ni dulu, ni kena buka lah, ni nak kena tarik sikit ni sikit, belakang sikit. Alright, dah buka ni, kaki ni buka ni lah, buka ni skru ni, jangan kiri kanan, nak angkat kabel, tak, kabel ni kena angkat dulu, menjejak kipas tu, nampak settle, kena buka pipe ni kena buka. Right, settle buka pipe ni, hose ni, buka nombor 10 ni kanan. Alright, settle buka skru ni angkat macam ni, pipe ni selak sikit. Ni ada satu tahu tangki apa untuk wiper saya dah buka lah, sebab tadi saya buka kompresor, kena buka ni dulu, kena angkat je lah, tarik je. Right, saya akan keluarkan ni kabel ni saya akan bagi saya keluarkan dulu. Okey, ni keluar ni kabelnya, ni besi dia. Alright, okey, dah luas lah ni,
tapak dia tu, bawah dia kaki dia angkat sikit, tolak ke belakang sana sikit, ke belakang sana sikit. Yap. Okey, macam ni lah gap ni. Ada ruang kan. Saya akan buka kondenser ni. Buka ni, kaki kena buka ni, kipas ni kena buka jugalah. Sebab nak buka bracket ni tak payah pakai sebab besar. Kita buka ni je. Ni buka ni, semua buka. Bawah ni, kat kondenser bawah ni ada dua. Bawah tu ada dua kat sini. Tu dua untuk kipas dengan kondenser. Itu je lah. Right. Dengan ni lah. Di kanan. Alright. Okey, kipas saya dah buka ni. Velak je. Ni lepas tu kita buka ni lah. Buka ni. Buka ni. Ni hati-hati lah. Ni ketat ketat. Sempit ketat. Ni saya rasa kepit sikit lah. Kalau boleh pakai pipe ni kita pakai balik. Tak boleh pakai encik barulah pipe ni. Dengan ni okey lah, longgah. Alright, alhamdulillah. Bagi saya settle ni, angkat keluar saya ke belakang, keluar dah. Alright, mudah-mudahan senang lah. Okey, siap dekat pipe. Okey, ada o-ring dia. Alhamdulillah, boleh buka. Nanti kita minyak sikit supaya dia tu, sebab yang lama dah ada terlipit tu, sebab tak tahu boleh pakai tak. Kalau tak bocor boleh pakai tu. Okey, lepas tu kita akan buka ni, kaki ni. Bawah ada satu kaki juga, satu skru tu kita keluarkan. Tarik pelan-pelan sebab dia dekat dengan tangki, takut tangki luka, calar, bocor radiator ni. Okey, saya akan keluarkan aman. Okey, gini. Alright, alhamdulillah. Tengok dia punya ni, letak sini. Alhamdulillah. Tengok sumbat, bukan sumbat lah, kotor lah. Kalau saya tukar lain lah. Cuci pun susah, melekat ni, nak pakai chemical. Satu pun sistem dah hitam, kering. Sistem dia tu nampak kotor. Right, kita akan buat ni, buat contoh. Alright, alhamdulillah dapatlah buka kondenser. Next kita akan buka cooling coil. Alright. Okey, kita nak buka cooling coil pula. Cooling coil kena buka pipe ni dulu lah. Filter dryer pun kita akan tukar baru. Kita buka ni, buka ni, buka ni, buka ni, baru buka cooling coil kat dalam. Alright, pipe ni semua kita akan cuci. Filter dryer kita akan tukar. Alright, bagi saya buka tu dulu. Okey, settle. Buka filter dryer. Buka. Ni kita akan buka sikit lah semua. Right. Okey, buka filter dryer. Settle. Angkat aja. Matsushita. Alright. 3.8 flare. Hitam. Dah hitam, minyak hitam. Tengok tu. Alright, lepas ni kita akan pergi sebelah dalam. Buka dia, angkat sikit dashboard. Rasa tak yang angkat dashboard kot ni. Buka sikit ni, selak sikit, keluarkan cooling coil. Alright, alhamdulillah. Okey, ini saya dah buka ni dashboard ni, laci ni. Tinggal tengok je lah. Tadi saya dah buka kan, tunjukkan. Ini saya akan buka semua wire ni. Apa yang patut kita tengok, kita tengok. Ni kena buka, kena buka ni. Macam mana ni, saya tak pernah buat. Tu nombor satu skru tu yang mengikat ke cooling coil lah. Bawah tu ada. Alright, bagi saya buat dulu. Alhamdulillah. Okey, yang bawah dah buka, pipe ni buka ni. Atas pula nombor 14 nombor 14. Bagi saya buka tu. 14 ke 13 lupa lah.
Mana ni ganjil Sekejap. Okey. Nombor 14 settle. Dah buka tu. Ni wire ni, soket-soket ni. Buka kabel ni. Buka juga. Tarik keluar je. Tu. Cuma nak kena telak sikit lah. Tolak. Ni kena dua tangan ni. Okey, alhamdulillah. Dah boleh buka bracket ni, kena buka bracket ni, kabel ni kena buka sikit lah sebab saya nak selak ni. Ni itu sangkut ke sini ni. Sangkut ke sini ni. Tak boleh buka. Jadi saya ni boleh buka, kena buka ni kena sengit sikit leceh pula. Kita buka macam tu je. Buka radio. Settle. Okey, kita akan buat keluar. Alright, alhamdulillah. Pastikan ni. Allah Akbar. Ni dia. Tengok dia bersih lah. Sebab dalam memang bersih lah. Ni kat sini. Ni kelengkut dia. Ni yang contoh ni. Yang dia orang modi ni. Masuk sini nampak. Nampak. Untuk detect tu sensor. Temu sensor ni murmur. Alright, kat dalam sini ni valve dia. Tu auto jugalah. Ataupun lagi kalau kita bercuci nanti tengok cahaya akan flash. Kalau hitam dia teruk, cik baru lah. Kalau tak teruk, kita pakai balik lah. Baru ni tukar baru je. Tapi tak apalah. Alright, alhamdulillah. Settle. Jom. Okey, alhamdulillah. Ni saya dah pasang kondenser yang baru. Kena modi sikit lah. Tampak kan tak ada bracket, kena tambah, kena buat balik. Ni pun sebelah kanan dia. Right. Nanti lepas ni kita akan pasang balik ni. Kita pasang kompresor, pasang cooling coil. Alright. Nanti saya buat dulu tu semua Nanti kita tengok putusan dia. Alright. Okey, alhamdulillah saya dah dapat kompresor yang baru Yang baru ini saya akan pasang balik lah. Biasa yang baru ni dah siap minyak Tapi saya akan check balik lah. Alright. Okey, ni yang filter dryer. Ni yang lama. Ni pun yang baru saya tukar juga. Ni dia nama ni Dia nama China, made in China rasa. Tengok dia tak ada tu lah, baru mahal. Tu sama, ni yang lama. Alright, kita akan pasang dulu. Okey, siap pasang kompresor. Nanti saya pasang pipe dengan pasang filter dryer. Pasang pipe tu settle dengan belting. Saya pasang belting dulu. Alright, bagi saya buat dulu semua ni. Alright. Okey, ni saya tengah vacuum lah. Saya dah siap pasang semua. Kompresor, pipe ni, filter dryer. Ini in, ada in out Right, itu pipe tu. Okey. Pipe bawah tu settle. Ni saya tengah vacuum. Alhamdulillah. Okey, cantik lah tu. Ni aku. Kosong-kosong dulu, saya akan tengok bocor tak bocor. Alright, alhamdulillah. Bagi saya settle dulu. Okey, dah setengah jam, alhamdulillah tak ada pergerakan lah. Alright, lepas ni saya akan masuk gas lah. Kita akan cuba. Okey, gas saya dah isi, saya tinggal start. Nanti kita isi pelan-pelan lah gas. Ni sekarang dia cuaca suhu dia 32.9 Sekejap, kita akan start Bismillahirrahmanirrahim. Minta okey lah Okey, saya dah on kompresor. Ni dah on Ni on dia. Ni on dia. Alright, kita akan tambah gas sikit. Okey, alhamdulillah tekanan dia nanti lah. Gas dia pun baik, jadi cantik. Alright, pipe ni panas. Ni sejuk 20 dah Ni 20. Okey, alright. Yang
Jom kita tengok dalam dapat apa. Okey. Alhamdulillah dapat 9.6. Alright. 9.6 Alhamdulillah, sejuk sejuk. Saya buka ya satu. Ini rasa dia dah tak pakai situ lah. Itu bekas separuh lah tu separuh. Sekejap satu. Nampak ni dekat janji dekat. Alright. Baik, makin turun lah alright. Alhamdulillah selesai lah repair aircon kereta ni abang macam makin turun. Nampak ada batting, ada bunyi sikit. Itu batting lain batting tu longgar. Nanti saya ketatkan, nanti settle. Alhamdulillah. Alright. Ok, kalau ni video ni bermanfaat bolehlah share untuk kawan-kawan. Kalau boleh buat sendiri, boleh buat sendiri. Kalau tak boleh buat tu hantar kedai lah. Alright, ini saya sajalah, pengalaman saya lah merepair aircon lah. Kita kongsi-kongsi. Alright, sekian lah daripada saya dan selamat maju jaya, good luck. Semoga jumpa lagi video akan datang. Kita support kita support sama kita. Alright, sekian dari saya. Assalamualaikum.